Apa makna Pekan Batu Arang ni untuk Puan? Okey. Pekan Batu Arang merupakan kawasan kampung yang harmoni, berbilang kaum, yang jarang-jarang sekali kita boleh dapat di mana-mana kawasan. Pelbagai kaum tu membuatkan kita jadi akrab. Perhubungan antara each other, kaum Cina, Melayu, India, kita bersama-sama dalam mengharmonikan kampung dalam keadaan tenang dan damai. Siapa yang datang sini baru-baru dia rasa boring. Bila dah lama sikit dia pun seronok nak duduk sini. Dia kata sini best lah. Sini tak ada gangguan, boleh tenangkan fikiran, relax je. Sekarang banyak dah tahu Batu Arang mana. Apa itu Batu Arang? Dia orang tahu. Sekarang dah jadi Pekan Batu Arang, warisan Batu Arang, Heritage Town dia panggil. Hai, selamat datang ke Pekan Batu Arang. Nama saya Faradila binti Misri. So, saya dah duduk di Batu Arang selama 42 tahun. Jawatan saya di Pekan Batu Arang adalah sebagai pengerusi JPKKP Persekutuan. Saya lebih dikenali di Batu Arang ni Pak Jabar lah. Kan, pasal saya lahir kat sini, saya besar kat sini. Saya dah tengok macam-macam kat sini lah, masih daripada kecil kan. Tapi Pekan Batu Arang ni dulu-dulu memang tak ada apa. Semua hutan. Rumah orang pun orang miskin. Bumbung pun atap. Kayu pun kayu pokok hutan. Lantai pun tanah. Kan? Ada yang mampu taruh batu bata lah, batu bata ni kan. Yang tak mampu tanah je. Ada yang gosok baja lembu, buat macam simen. Kan? Itu nampak dulu-dulu lah. Alhamdulillah, saya tak menjangka rezeki tahun ni sebab ikutkan saya dah habis term di dunia politik. Saya baru nak berjinak-jinak di dunia NGO. So, ikutkan yang saya terima pemilihan 3 nama, 2 nama wanita dan seorang lelaki. Ikutkan listing yang nama saya terima tu adalah orang-orang yang hebat. Mungkin rezeki saya. Saya hanya aktif di media sosial. Saya tak menjangka hanya aktif di media sosial orang memerhati. Dan Alhamdulillah daripada situ orang memilih saya sebagai Ketua Kampung Anak Muda di Pekan Batu Arang. Tour guide apabila ni padat, tourism Selangor dia masuk Batu Arang ni, dia tengok semua ni kan, dia kata ini tempat pelancongan, kita nak buat galeri, dia kata. Kita pun cari lokasi, dia kata okey, kita ambil salah satu rumah pekerja Lombong. Itu yang dia buat galeri tu pada tahun 2022 mulai tu. Tapi banyak maklumat dalam tanya daripada saya lah. Banyak yang saya tahu, saya bagi tahu. Itu sebab dari itu dia suruh saya jadi guide ni. Banyak ujian, dugaan yang kita terima. Salah satu orang tak suka. Kenapa wanita? Kenapa anak muda? Padahal ada yang lebih layak, orang-orang tua yang duduk di kawasan sini. Mungkin rezeki Kementerian Desa Madani nak anak-anak muda yang berkhidmat di kampung ini. Mula-mula penerimaan kita anggap yang tak suka kita jadikan sahabat. So kita mengalu-alukan orang yang suka dekat kita, kita anggap dia ibarat macam adik-beradik. Hubungan kita dengan komuniti lebih rapat dan diorang selesa dengan kita. Saya Lai Wai Ming, saya lahir di Batu Arang pada tahun 1964 dan kira-kira sampai sini saya masuk Marga Emas lah, saya 61. Kira petua juga lah.
Kemudian suasana di Patualang pada pendapat saya memang gegah lah, gegah. Nama saya Furining, umur saya 55 tahun. Saya berasal sejak lahir berduduk dekat Patualang. Ini kampung saya dan saya dulu bekerja sebagai tadika MCA, cikgu tadika MCA. Puan Tila, best, memang best. Sebab di kampung saya memang ada ketua-ketua kampung. Taklah seorang macam Tila, dia mesra dengan penduduk, lagi cakap lembut, tak super nak apa ni. Lagipun suka berkawan, berkomunikasi. Itulah Petua lah ada satu pemimpin. Ni kira sejarah lah, tak pernah ada satu. Pada saya lah. Memang pada saya. Tahun ni lah, kalau saya tak silap lah. Salam. Ya. Memang saya gembira berkenalan dengan dia. Saya merasa dia memang saya bangga dia sebab dia hati dia nak memajukan kita sini, kampung kita, nak cantikkan kampung kita. Memang saya respect dengan dia. Puan Dila. Puan Dila ni baru. Pasal dia ni baru. Dia tahu saya dah tahu banyak ni. Itu sebab dia join dengan saya sekarang. Dulu dia tak ada. Dia punya bapak saya kenal lah. Tapi Dila ni saya tengok dia aktif. Dia nak buat panggil orang ni sponsor kan, buat ni buat tu. Dia rajin. Nama saya Yap Bun Ciom. Saya beranak sini. Saya umur sudah 63 tahun. 63. Sekarang kurang juga. Sekarang enakah சொல்றது? Macam biasa lah. Sebab kampung sini orang ada kan. Macam biasa lah. Macam biasa juga. Sebab Tasi Puteri tempat lain semua sudah development. Segi fresh semua mari. Semua orang sudah pergi sana. Sekarang orang kurang mari. Kurang mari sini mari. Lagi 10 tahun tak tahu macam mana. Makin kurang lah. Makin lama makin kurang nanti juga. Orang semua pindah luar. Dan budak mau cari makannya semua pindah luar. Bangunan yang ditinggalkan mungkin sudah melalui masa yang sudah lama. Jadi pun penduduk di sini yang sudah tuanya pun sudah meninggal. Tinggal yang macam kami, warga mas. Yang mudanya nak cari makan kebanyakan sudah kurang lah. Patualang ni memang bersejarah lah. Sebab dia dulu dari zaman dia masa kebilangan dia Arang Batu. Itu memang dari zaman dulu lah. Mungkin saya pun belum lahir lagi. Tapi sekarang ni dah macam luntur sikit. Sebab sudah ada kampung-kampung sini kan, orang dewasa semua sudah keluar, tinggalkan orang tua dekat sini. Dulu masa bangunan ni semua masa tinggal, siapa pun tak datang nak buat apa. Lepas semua dah hancur, roboh kan, orang dah curi semua barang nak jual, baru sekarang dia buat heritage. Kalau dia datang dulu, memang boleh kekalkan bangunan tu semua sampai sekarang. Tapi sekarang dah tak boleh. Semua dah lambat. Perasaan memang sedih, sayang sebab ini adalah peninggalan yang sedia ada. Tak semua kampung dapat. Cumanya kita generasi muda, anak-anak sekarang tak berminat mengenai sejarah. Tapi insya-Allah kami dari tim JPKTP, kami ada tim yang sangat-sangat berminat dan akan membangunkan sejarah Batu Arang. Ikutkan pada tahun lepas kita telah dapat iktiraf Geopark under Heritage Batu Arang. So kita cuba memperbaiki untuk 2028
untuk menambah baikkan sejarah tentang Batu Arang? Sejarah Batu Arang secara lisan lah. Kalau nak tahu lanjut, kita ada kelelei. Masa itu memang semua ada dipamerkan. Dan di Batu Arang, setahu saya memang masa pelompong Alang Batu, di bawah tanah kita ada tolong lebih kurang 54 km keliling. Kami tak tahu dekat mana. Tapi saya pun harap kita boleh memajukan Batu Arang lagi. Bagi ada masa kembilangan tu kembali ke masa ni. Haraplah ni keadaan ni tidak akan kehilangan. Saya harap dalam pimpinan Tila kita boleh majukan. Saya nak minta barang yang tertinggal ni suruh government kita ni maintainkanlah supaya akan datang punya generasi boleh tengok kan macam mana orang dulu-dulu punya buatan kan. Macam sekarang lain. Semua dah canggih. Dulu macam mana. Supaya mereka dapat tahu macam mana orang dulu susah. Dengan orang sekarang tak ada susah. Lahir saja semua dah ada. Dulu apa pun tak ada. Kan? Senang. Betul tak? Kita nak orang tu belajar itu je lah. Supaya dia tahu. Dialog dini hari kepada diriku sendiri. Okey, Kampung Angkat Madani. Daripada kita berangan-angan sebenarnya nak masuk pertandingan kampung tapi tak ada rezeki. So daripada awal tahun bulan 1, awal tahun 2025 kita dapat panggilan telefon daripada pengarah strike Batu Arang yang mengatakan minta kita isi borang Kampung Angkat Madani. Bila kita dapat panggilan tersebut, kita rasa seronok terja. Tapi dalam tempoh 3 hari je dia nak feedback. Okeylah, kita bincang dengan tim-tim kita apa yang boleh penambahbaikan untuk kampung. Daripada 44 kampung antara satu Malaysia, kita Batu Arang antara salah satu Kampung Angkat Madani. Dalam pimpinan Tila, saya boleh jamin lah, boleh. Untuk wanita-wanita di luar sana yang berkeinginan atau orang kata rezeki menjadi pemimpin, jangan mudah sombong dengan jawatan tinggi anda. Layan semua orang bawah sama rata. Jangan memperlekehkan orang bawahan dan kita banyakkan proses pembelajaran daripada bawah sampai atas dan banyak berusaha, lebih rajin. Itu saja. Jauhkanku dari gelap itu.